Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, malam ni aku ngai kat Jambatan Bekar. Sekarang baru pukul 8.30. Ada asyik malam ni. Ada strike, ada kontak. Okey. Kita terlalu sini. Ni aku mai sebelah ke Bandar Bekar sikit. Bukan tempat itu, ni tempat lain. Okay, air okey, jom. Okey, depan ni pun ada orang kok ngai. Okey, air suhu, air keruh malam ni sebab malam hujan. Okey, kita racak dulu. Okey, racak. Aduh. Pergi kat kereta sekejap ni kan. Ada. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. So. Tanda, oh lain. Yang lain kan. Okey. Hujan geng. Oh. Dah lari kejap. Kita tukar spot sekejap. Aduh. Patut tak mau makan. Okey, kita cari tempat lain. Hujan baru pukul 10.30 10.30. Inilah ngai. Hari hujan kau. Merambat kali. Sedap punya rasa je. Jeruk. Okey, cari tukar spot sini hujan ni. Cari tempat lain lah. Upah banyak ni. Kat lain boleh kutip setempat 2 ekor, setempat 3 ekor. Okey lah. Tukar setempat. Ngai teping gini keadaannya. Bukan senang Orang kata senang je ngai teping. Apa payah. Sini dah hujan. Kat jambatan tu lebat tu. Kita tengah depan tu ada spot. Kita cuba. Lepas tu kalau situ tak ada, kita pergi spot boya. Okey, raja. Okey geng, aku tukar spot sini. Aduh. Baru nak ni. Dah. Aku tukar jambatan sini. Sekejap, kita pergi sini. Cantik makan ni. Alhamdulillah geng, ada barang sini bos. Alhamdulillah. Buat malam ni. Aduh. Oh. So kau. Boleh duduk lah sini. Yang pertama. Oh, alhamdulillah, jenggi. Boleh lah. Oh, ada seekor ni. Sekejap.
Cocok geng sini. Makan geng tapi tak lekat. Ni jambatan Kampung Gembuang. Nak menghala ke Pekang. Jadi geng, aku ni tak pandai sangat, tapi aku rasa lain macam sini. Aku rasa lain macam sini. Ya, sebelum ni aku ngai mana-mana pun aku tak ada rasa gini, tapi aku rasa tak tahu lah, jambatan ni ada benda lah. Jadi siapa-siapa orang kampung sebelum Kampung Lamer ni nak ke Pekang ni, boleh komen kat bawah. Boleh komen dekat YouTube aku ni. Sebab apa jambatan ni gini. Oh, tu siapa? Mari nak ngai je. Lekat sini. Situ boleh kot 2 ekor, tapi aku tak tahu sebab benda. Aluh ke gana ke? Lekat. Oh, so alhamdulillah ada geng. Baru betul makan gini. Patutnya tak ada makan sungguh sikit. Aduh. Okay geng, tadi baru aku kata ada macam pelik-pelik sikit Mari aku tunjuk benda Tunjuk Okay, tak apa Apa warna? Watu geng. Geng, aduh, tak ingat nak ambil lah ni. Makan senyap. Makan senyap. Makan senyap. Jenggi. Oh, ada pula sini. Banyak kan sini. Tapi dia tak makan rasa. Memang banyak. Itu cakap. Kat sekilo. So kan. Alhamdulillah ada lagi geng. Banyak bos. Boleh lagi geng. Boleh lagi geng. Kena lubuk malah ni. Aduh.
Lapu tiba-tiba mapuh kan. Oh, mapuh atas. Gila lah. Tadi molek mapuh terus. Ngai je. Aduh lah. Mapuh. Gila lah. Apa-apa kita teruskan. Gelak sikit lah. Lapu hidup balik lah. Okey. Okey geng, dapat lagi geng. Aduh. Banyak okey ni. Ni memang duduk sening je. Boleh lagi geng. Aduh. Tak ingat nak rakang ni. Sekejap. Aduh, sekejap. Alah, lokah. Aduh, lokah pulak tu. Aduh, sayang. Okay, geng, boleh lagi geng. Tak ingat nak akang ni. Sebab upang nak habis tau. Jadi 2 jorang ni aku sipang. Aku main 3 jorang je. Tu aku duk dang ni. Aku sikit-sikit je upang. Okey, kita update malam ni. Hasil pukul 2 pagi lagi. Malam ni rezeki alhamdulillah. Memang sekolah kan. Boleh lah. Hasil malam ni. Oh. Berapa ekor? 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor, 10 ekor, 11 ekor. 11 ekor kan? Full. Gila, jumpa lubuk pun lah. Rezeki malam ni, alhamdulillah. Puas hati lah. Okay geng, kita repeat lagi akan datang. Biasa lah kalau kita ngai tebing, ada hari banyak, ada hari sikit, itu biasa. Jangan lupa follow, like, subscribe punya channel, okay? Ocha. Okay geng, tempat tadi tu aku rasa tempat tadi ada barang, ada benda. Jadi untuk siapa nak bawa anak ke, rasa tak sesuai tempat ni. Sebab masa sejam mula-mula aku duduk tu, aku rasa lain macam je. Macam tak sedap badan. Tapi aku ni, yelah, kita nak ngai je kan. Tak ada masalah. Bukan kita nak kacau dia ke benda, latok dia lah. Sebab sepanjang aku ngai dalam rock ke apa, dalam semok ke, aku dah rasa gini. Tapi malam ni aku rasa gini. Aduh, cik. Tapi tak ada benda. Tapi gitu lah, bila tempat gitu memang udang banyak.
Jadi sedap. Upang habis licin malam ni. Apa tu je lah nak royak. Jadi kalau siapa nak pergi tu, aduh, bukan tak mau pergi, bukan kata takut udang habis ke dah. Awak nak ngai-ngai, nak resah. Tapi takut tu je lah. Memang tak sesuai untuk budak-budak. Memang tak payah pergi lah kalau budak-budak tak payah. Okey, terima kasih. Tu je lah nak kabur. Okey, kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum.